menyampaikan cenderamata kepada Puan Anani. Students can come forward to the picture. Ya, sama Leka. Kaira. How are you? Nicole. Matthias. Rina. Cepat nanti lambat kan? Muka-muka baru. Dapur semua ada IC. IC yang melalui proses yang betul. Come Ivan. Kita file. Ivan. Dayang. Sonia. Hi Sonia. This is tag for you. Thank you. Umum. Tag. Yang hilang kan Ada orang dah hilang kata. Pegang je lah. Baru masuk. Hilang dah tutup ni. Okey. Baik Puan Anani. Okey dah. Excellent. Thank you. Okey student dulu balik. Puan Anani, thank you very much. Yang ni adalah your assignments lah. Assignments yang kita kena buat sama dengan assignments yang tadi. Okey. Boleh? Like I mentioned to you, based on last report, kita dah ready the underground for all of you. Okay, the best report for first tugasan adalah saudara Nicole. Okay. Mau foto? Thank you. Okay. Mana every project report submitted kita akan analyse, kita akan bagi hasil. Okay. So kita mengerti apa yang dibuat lah. Tetapi malam ni ada student yang ambil daripada ChatGPT. Kita tak nak. We want from your heart. Salah tak apa, kurang tak apa. Penting come from your originality. Bukan you ambil daripada hasil orang lain. Okay? Boleh? Mana kita dah buat 2 project. Satu komunikasi berkesan. Hari ini kita dah buat mental health. Mungkin kita akan panggil lagi Puan Anani. Future for longer hours. All depend on how you respond. Kita ada 3 lagi kekosongan. Ya. 3 lagi kekosongan. But biar kita atas properly supaya kita boleh register dalam WhatsApp dan juga kita boleh berkomunikasi dengan anda. The next project will be on 13 Disember. Okay? Dia akan berlangsung di Perpustakaan Negeri sebelah. Okay, that one is very interesting project. I lead project. Mana anda semua akan ada mentor. Anda akan diberikan tugasan dan kita akan bagi budget for you to plan the project dan kita akan gerak ke kawasan lah. Jadi akan buat community project. Okay, that will be on 13. Kita akan update dalam group sebentar lagi. Okay, sekarang kita nak fill up your forms. Thank you. Okay, please fill up your forms. Okay, fill up and submit. Secara ikhlas, tak ada masalah. Good or bad, kita nak tahu apa yang sedang berlaku. Jawab secara jujur. In between tu, wala natin WC lah. Supaya tak lupa. Okay, can you submit the form? Okay. Okay, the most important, ada 2 projek yang kena buat. Satu pasal pembangunan semula bandar, you kena baca. Okay. Penting untuk dipunya karangan. Yang kedua ialah event and science. And the third one, laporan hari ini punya bankier. Okay? Mana ada 3 assignment you kena submit. Bukan minggu depan, kita akan jumpa balik berapa bulan? 13, please block your calendar. 13 yang bulan. Dan kita akan hantar jadual sekejap lagi dalam WhatsApp. Okay, Mr. Kessel, floor is yours. Okay, so kenapa kita bagi tugasan untuk
anda semua, bukan sahaja kita nak baca atau tengok berapa pandai atau berapa bijak atau berapa hebat anda boleh menulis, itu bukan sahaja objektifnya. Okay? Untuk anda membuat tugasan anda, kami tahu memang banyak tugasan yang membuat sudah ada dari sekolah kan. So ini bukan untuk tambah lagi atau beban lagi dan semua, tapi so just as Dr. Rama kata tadi, kita tak payah dapatkan 2 atau 3 kertas, okay? Just one shot the sample of the report. Pendek pun is not a problem, bukan masalah. Apa yang kita nak dapat originality daripada anda semua. Okay? Maksudnya anda boleh tulis, maksudnya anda boleh fikir dengan kritik, dengan kritis. What do you get from the session? Itu penting. Bukan saja untuk anda, tapi untuk kami juga. Saya nak tunjuk saja. Macam ni pun pendek saja, okey. Tak payah panjang sangat. It's okay. Boleh tulis dengan tangan atau you nak type pun okey. Okay. Yang penting cuba, okay? Ada usaha untuk tunjuklah what is your hasil daripada sesi-sesi yang kita ada. Okay? So jangan risau, okay? kita tak judge anda based on your writing. Okay? We want to just see that anda ada effort. Itu yang penting. Anda semua ada effort. Datang untuk sini bukan saja belajar untuk dengar saja, tapi untuk produce something. Okay? Mesti ada hasil. Apa saya dapat daripada saya tengah satu sesi bersama Tun Dr. Mahathir. Tahu kenal saya Tun Dr. M. Okay? Tahun ni 100 tahun umur beliau. Okay? Dan pada 5 tahun lepas, tahun 2020, bila saya dapat peluang untuk bertemu ramah bersama beliau, satu perkara yang saya tak akan lupa sepanjang umur saya adalah kami tanya beliau, apa rahsia? Sebab masa tu beliau sudah umur 95 tahun 5 tahun lepas, dan masih sangat-sangat tajam minda dia. Apabila dia bercakap, bukan macam orang nyanyuk ke, okay? Still very sharp, still very strong in his mental state. So itu yang kita, of course, semua orang mahu kan, usia betul, tapi kita mahu we want a long life. Bukan saja physically kita bersihat, tapi mentally otak pun kena sihat kan? So saya tanya dia, apa rahsia dia? Macam mana dia boleh sampai umur 95 tahun masih otak dia masih berjalan lancar, tajam lagi, dia tak ada Alzheimer, dia tak ada dementia, dia tak mandi nyanyuk ke apa. Okay, kita tanya dia secara sopan. Dan beliau menjawab, setiap hari dia tanpa gagal, dia mesti menulis. Beliau mesti menulis, bukan sahaja baca, tapi mesti menulis. So kenapa menulis dia itu penting? Kenapa begitu penting untuk menulis? Sebab kalau kita baca saja, kita absorb saja, kita dapat saja information. Tapi tanpa kita menulis, if we don't write, if we don't think back, we don't rumus balik apa yang kita dapat dari pembacaan atau apa yang kita melihat atau kita dengar, apa kita absorb dari luar, kita tak dapat ilmu itu kalau kita tak menulis. Sebab kalau kita menulis, kita paksa diri untuk menilaikan, jadi apa yang kita sebenarnya betul ke apa yang Puan Aini, apa nama Puan tadi? Puan Hanani. Puan Hanani. Betul ke apa Puan Hanani kongsi dalam sesi beliau tadi? Betul ke apa perkara semua dalam buku yang saya baca tadi? Okay? Atau kita absorb saja tanpa ambil masa untuk fikir balik untuk diri sendiri. Okay? So itu satu ilmu yang sangat-sangat penting. Ya? Bukan saya saja cakap, kita boleh lihat Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri selama 20 tahun, dan dapat dalam sejarah tak pernah ada orang yang dapat menjawat
Perdana Menteri untuk dua kali. Ya. So itu sangat-sangat penting. Kita mahu anda semua menulis bukan saja untuk kita nak baca apa yang you tulis, tapi untuk melahirkan sebuah it's a mindset. Okay? Mindset dalam otak tu sangat penting untuk membina habits, karakter dan jati diri juga. So when you are not just when you are attending, bukan saja apabila you datang untuk sesi-sesi betul bengkel-bengkel macam ni, tapi apabila you hidup seharian ke, apabila you pergi ke universiti, apabila you kerjaya nanti, you ada mindset macam ni. Okay? Otak yang sangat-sangat kuat, you boleh menilaikan apa yang orang itu cakap kepada saya, betul ke tak? Okay? Mindset itu sangat-sangat membantu apa-apa bidang yang you akan masuk pada masa depan. Okay? Alright, so sila buat itu tugasan. Okay? Write, menulis, ya. Tak payah panjang sangat, okay? Tak payah sangat hebat, sangat dahsyat. Okay? Guna dictionary atau thesaurus untuk atau jangan guna ChatGPT. Okay? Guna ChatGPT kalau you nak rujukan kepada sumber, atau you nak data, okay, itu boleh. Atau you nak tengok artikel yang berkait, okay, itu guna. Saya pun guna ChatGPT. Tapi jangan gantikan otak sendiri dengan ChatGPT. Okay, itu sangat-sangat penting. Sebab kalau kita ganti kita punya skill sendiri, okay, dengan ChatGPT atau AI yang lain, itu sangat bahaya. Sebab sekarang otak anda semua belum habis development. Okay. Sampai umur 25, anda semua otak-otak dalam proses of development lagi. Okay. So kalau sekarang umur 16, 17 nanti, you already start to replace, ganti brain functions, okay, core brain functions like critical thinking, memory, thought process. Okay, ini semua core brain functions. Kalau you tak develop sekarang, nanti kemudian sangat-sangat bahayalah untuk zaman dewasa nanti. Okay, dan oleh itu kita akan ada selepas 13 Disember, ya, jadi apa? Selepas 13 Disember, okay, 13 Disember adalah sesi perbincangan. Anda semua akan ada bersama mentor-mentor anda. So ada yang sini baru hari ini sampai first time, sesi pertama you tadi. So nanti you akan dapat seorang mentor, okay, atau kita panggil abang angkat atau kakak angkat. Yang antara duanya adalah JJ, Jajwin dan Kamali. Okay, dua lagi mentor, Kugen dan Harif tak sempat datang untuk sesi ini, tapi mereka akan ada bersama anda semua pada 13. So macam seperti bagaimana Dr. Rama ada terangkan sedikit, untuk 13 you will have a session bersama mentor anda, okay, untuk merancang, untuk brainstorming tahu apa betul? Okay, maksudnya you bagi ideas dan dalam kumpulan anda semua, okay, sebab setiap you have dah kenal ahli-ahli kumpulan anda semua, atau yang hari ini baru datang sudah kenal lagi, ya, okay. So anda semua ada dalam satu kumpulan, okay. Dalam kumpulan itu you akan bincang, bertemu dengan mentor anda pada Sabtu pagi itu dan merancang apa projek yang you nak laksanakan pada tahun depan. So maksudnya setiap grup ada 4 kumpulan, setiap kumpulan ada peluang untuk membuat projek dalam kumpulan itu. Okay? So apa projek? So nanti mentor pun akan bagi ideas dan bagi panduan dan bagi bimbingan. So what we want to see from you, okay, sebab kita akan bagi budget. Kami akan bagi budget belanjawan, okay, bukan beribu-ribu ringgit lah, okay, budget yang cukup, ya, untuk melaksanakan projek yang anda rasa ini sangat diperlu atau sangat bernilai, okay. Okay, boleh buat dalam masa yang pendek, okay. Bukan 1 tahun untuk ambil projek itu, bukan. So contohnya kita boleh buat khidmat masyarakat, okay. Kita pergi ke satu tempat bersihkan atau kita lawat ziarah rumah orang tua, okay. Itu contoh khidmat masyarakat. Atau you nak buat projek usahawanan, dengan modal itu, bajet itu yang anda
anda semua dapatkan, you nak beli bahan-bahan untuk buat kek dan jual. Okay, boleh juga. Atau you nak buat projek pendidikan, atau you nak buat projek lawatan sambil belajar. Okay, so there's tak ada syarat yang sangat ketat. Okay, of course dengan panduan dan supervision daripada mentor-mentor anda lah. Okay, tapi more or less anda semua akan lead projek itu. So itu kita panggil projek I-Lead. Ya, bagaimana? Okay, dan selepas itu 20 hari bulan Disember, okay, we will have a session bersama pensyarah daripada UTEN, ya, UTEN University Technology Malaysia. Beliau akan berkongsi tentang AI awareness, kesedaran dan literasi AI. Okay, dan itu whole half day session. Okay, so itu akan dianjurkan di Jabrun atau Pusat Nadi Dun Bandar Hilir. Kita akan bagi surat. Ya, so kita akan bagi surat untuk anda semua di ibu bapa untuk setujulah. So itu adalah bawah projek di bawah Adun Belia, am I right? Oh, Dun Belia lah. So adalah salah seorang Adun Belia di Melaka dipilih dengan persetujuan daripada kerajaan negeri adalah abang anda, Hao Jiajun. Ya, he is the Adun Belia for Dun Bandar Hilir. Dipilih untuk penggal 2025 hingga 2026. Betul. Okay, so bukan orang biasa-biasa. Ada YB Belia. Okay. Okay, so ada apa-apa soalan yang you nak tanya atau you nak cadangkan ke, atau you mungkin ada masalah sebab hari itu you tak ada. Okay, kalau ada apa-apa hari 13 ke 20 ke tahun depan pun kita ada banyak projek dan aktiviti lagi kan. Sekurangnya at least 1 month, at least twice kita akan berjumpa. Okay, setiap bulan 2 kali lah kita akan ada sesi bersama anda, dan kebiasaannya kita akan cuba sebaik mungkin kita akan cuba untuk kekal pada Sabtu pagi. Waktu macam ni lah, 8.30 sampai pukul 12. So dan mestinya kita akan announce, kita akan bagi tahu tarikh-tarikh dan apa aktiviti yang dirancang dan lokasi sekurangnya 2 minggu sebelum aktiviti itu. Ya. Okey, dan satu lagi, anda semua diberitahu, okay, you akan dapatkan bengkel macam ini, so khusus untuk jati diri, komunikasi, mental health, okay. Dan itu hanya satu bahagian daripada program Remaja PTV ini. Ada bahagian lain seperti tuition, ya, tuition untuk subjek keras SPM yang akan bermula pada tahun depan, ya, bulan 1. Dan satu bahagian lain yang sangat penting juga adalah lawan bulanan. Okay, lawan bulanan akan diberikan next session. Sebab kita ingat, kalau kita terus bagi setiap session kita bagi first session, kita mungkin tak dapat komitmen yang cukup untuk jangka panjang. Okay, so kami ingin nampak, okay, ada komitmen daripada semua pelajar, okay, yang akan dapat. So untuk bulan 11 yang akan dapat bulan 12. Untuk bulan 12 yang akan dapat pada bulan 1. Faham tak? Okay. So voucher tunai akan diberikan kepada anda semua pada 13 Disember. Voucher tunai untuk beli buku-buku rujukan, teks, tulis dan sebagainya. Bukan untuk beli vape ke, bukan itu memang ada masalah dan okay. Kita ada dalam 3 ke 5 tempat kosong lagi. Kalau you ada kawan yang nak ajak masuk sekali, okay. Kalau you rasa you seorang sini, you tak mau you seorang, jangan risau, okay. Apa yang kita mau bukan saja dapatkan, okay, tuition ke, bengkel ke, ini semua penting juga. Tapi we want you also to bergaul dalam kumpulan anda, okay. Dapat hubungan yang baik dengan mentor dan adik-adik kumpulan masing-masing. Okay, so dengan itu saya nak serahkan kepada Jadwin dan kami untuk
you do the isolation untuk baru datang lah. First time you take 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Boleh mulakan perkenalkan diri. Kita sendiri yang cakap nama ataupun apa-apa yang awak nak kongsi dalam dekat sini. Nama saya. Saya dari sekolah. Hai, nama saya Jennifer Sabila. Saya sekolah di SMJK Yopi. So, dengan juga hai Dayang. Hai. Okay, next. Dah dapat dah. Cepat sikit. Hai semua, nama saya Adun Cheng. Pelajar di SMK Tinggi Sendiri. Everyone, hi. Hai. Okay, next. Nama saya Sonia Kosure. Sekolah saya SMJK Yopi. Hai Sonia. Next. Nama saya Zikira. Saya dari sekolah SMJK Mumbai. Iza Zikira. Iza. So, hi Iza. Tinggi perempuan Melaka. Kenal muka ni? Senior kan? Okay, next. Nama saya Rafina Alia. Saya dari sekolah Mumbai. Dengan company. Rina, hi Rina. Okay. Next. Dan lagi. Umur. Hai, nama saya Munabila Muhammad. Kuat sikit. Bukit Baru. SMK Bukit Baru. Hai Umu. Hai. Okay. So nanti kita akan bagi tempat dalam grup. Oh, sorry. No, she last week. Yeah, her sister is present. Oh, okay. Silakan. Hari ini baru datang. Hai, nama saya Nurjulaika Nabila. Saya dari sekolah SMP Musyabila. Boleh panggil saya Ika. Hai, Okay. Kak. Okay. So nanti kita akan masukkan dalam grup. So semua sudah masuk dalam grup WhatsApp. Satu tak ada? Tunggu nanti lah. Please jumpa dengan Kak Kamili dulu sebelum balik ya. Okay, sangat penting sebab apa-apa pengumuman kita akan masuk dalam grup itu. Minggu depan tak ada. Minggu depan kita tak ada aktiviti ya. 2 minggu akan datang. 13 lah. Okay, pakaian yang penting pakaian mesti berkasut. Smart casual. Smart casual. Okay, thank you. Alright.